Nombor 8. Berikut adalah adab. Salah ni, saya tak tulis adab. Berikut adalah adab ketika di sekolah kecuali. Okey, berikut adalah adab. Kita tulis sikit adab. Berikut adalah adab, adab ketika di sekolah. Okey, berikut adalah adab ketika di sekolah kecuali. Maksudnya kita kena pilih yang bukan adab ketika di sekolah. Okey, alif, hormati peraturan sekolah. Ba, jaga nama baik sekolah. Jim, sentiasa menjadi pembuli. Dal, sentiasa menjaga kebersihan. So, jawapan dekat sini yang paling tepat ialah sentiasa menjadi pembuli. Itu bukan adab ketika di sekolah. Yang lain semuanya adab ketika di sekolah, tapi disebabkan ada kecuali, kita pilih yang bukan adab ketika di sekolah.